Kadang-kadang kita rasa tragedi ni cuma berlaku dalam berita saja guys, jauh daripada kita. Tapi bila ia berlaku kepada seorang insan biasa seperti kita, seorang gadis muda merantau jauh daripada keluarga, cerita itu tiba-tiba menjadi lebih dekat guys. Apa yang berlaku kepada Nurul Waziana ni bukan sekadar hilang dekat pantai tau. Ia sebuah misteri yang sampai hari ini masih tergantung tanpa penghujung. Sementara itu di Sarawak, operasi mengesan jururawat yang hilang dihanyutkan arus deras di pantai Pasir Panjang Santubong. Nurul Waziana Muhammad Yusof diakui para penyelamat antara misi yang paling sukar dilaksanakan. Sepanjang 9 hari operasi mencari, pasukan penyelamat terpaksa berdepan pelbagai rintangan, malah menyifatkan kehilangan mangsa sebagai misteri. Pantai Pasir Panjang di Santubong ni guys, siapa yang pernah ke sana pasti faham tempat itu memang indah, tapi ada sisi gelap yang orang jarang cerita guys. Hari ini saya bawakan kepada anda kisah penuh, latar belakang mangsa, kronologi tepat, detik-detik terakhir, operasi SAR, petunjuk pelik, teori misteri dan spekulasi masyarakat dalam sebuah tragedi yang masih menghantui ramai orang Sarawak. Sebelum itu, siapa sebenarnya Nurul Waziana ni? Nurul Waziana ni, nama penuh dia lah Nurul Waziana binti Muhammad Yusof, berumur 23 tahun, berasal daripada Johor Bahru. Kerjayanya adalah sebagai seorang jururawat di Hospital Umum Sarawak guys. Dia baru beberapa bulan bekerja kat Kuching ni guys. Hidup sederhana, jauh daripada keluarga. Tapi kalau tanya dengan rakan-rakan serumah dia, Nurul ni jenis kuat semangat tau. Dia tak banyak cakap, tapi bila dia ketawa, semua orang akan senyum. Nurul ni juga seorang yang rajin ambil shift tambahan tau. Dia jenis yang suka tolong pesakit, sampai ada pesakit panggil dia adik tau. Tapi siapa sangka gadis lembut ini akan jadi mangsa tragedi misteri paling aneh di Santubong. Kejadian ni guys berlaku pada hari Sabtu tau. Cuaca mula-mulanya memang bagus, tapi selepas jam 5 petang, angin mula berubah guys. Nurul dan 5 rakan pergi ke Pasir Panjang. Mereka bukan datang untuk mandi laut tau, tapi mereka datang ni hanya sekadar untuk orang kata release tension selepas minggu kerja yang panjang. Matahari dah hampir terbenam, ombak semakin kuat, orang lain dekat pantai pun dah mula naik ke darat. Tapi Nurul dan rakan-rakan dia ni masih lagi berada dekat gigi air tau. Mereka bergambar sambil berjalan perlahan-lahan. Tiba-tiba satu ombak besar datang secara mendatar. Bukan datang daripada depan tau, tapi ia datang daripada sisi, seolah-olah menyergah. Ombak tu menghentam mereka. 2 orang terjatuh, tapi yang paling teruk di bawah arus ialah Nurul yang kebetulan berada dekat paling hujung. Kawan-kawan cuba tarik tangan dia, tapi arus lebih kuat daripada manusia guys. Dalam masa kurang 10 saat, Nurul hilang daripada pandangan. 10 saat guys, cukup untuk mengubah hidup sebuah keluarga. Dalam keadaan panik, rakan terus buat laporan dekat balai polis. Ketika itu, bomba, polis, marine dan juga APM digerakkan pada malam itu juga. Lampu suluh, spotlight board dan juga drone pengesan digunakan. Tapi ombak terlalu ganas, air keruh, pandangan hampir zero guys. Pencarian malam itu tak menemui apa-apa. Malam tu ramai pengunjung yang masih ada dekat sekitar kawasan tersebut turut membantu memberikan maklumat. Air pada malam tu memang lain daripada biasa. Angin tiba-tiba kuat, seolah-olah macam ada ribut kecil yang sedang berlaku. Terusnya kita telusuri operasi SAR hari pertama hingga hari yang kelima. Pada hari pertama, bot bomba mula menyisir kawasan Pasir Panjang sepanjang 5 km radius. Pada hari yang kedua, penyelam turun ke kawasan berbatu paling berbahaya dekat Pasir Panjang tersebut. Pada hari yang ketiga, helikopter unit udara PDRM membuat pemantauan daripada langit. Pada hari yang keempat, petunjuk pertama ditemui guys. Pakaian milik Nurul ditemui terapung. Baju, tudung dan pakaian dalam. Lokasi kira-kira 5 km daripada tempat dia hilang. Manakala pada hari kelima pula, petunjuk kedua pula ditemui, iaitu seluar Nurul ditemui. Seluar yang dijumpai ni guys, ia koyak tau. Koyak di beberapa bahagian, di bahagian punggung, paha dan juga lutut. Bomba tak berani buat kesimpulan, tapi orang ramai dah mula buat teori.
Teori yang pertama adalah arus dan batu yang tajam. Ombak kuat boleh hempas mangsa ke batu, koyak mungkin kesan daripada geseran batu tersebutlah. Teori yang kedua dekat sini adalah hidupan laut seperti buaya dan juga ikan besar. Di kawasan Sentubung ni guys, kewujudan buaya memang ada guys, tapi tiada bukti gigitan yang dijumpai. Teori yang ketiga dekat sini, mangsa diseret jauh. Jika arus terlalu ganas, mangsa boleh dihanyutkan sehingga 15 km ke laut lepas guys. Dan teori yang keempat, inilah teori yang paling popular, iaitu ada unsur mistik pasir panjang. Kawasan itu terkenal dengan cerita lama guys. Ada makhluk yang suka mengambil orang yang berjalan dekat air senja. Ada orang kampung pernah kata kalau air senja tiba-tiba sunyi sebelum ombak besar datang, itu petanda tidak baik. Operasi SAR ni diteruskan lagi lebih seminggu guys. Pada hari yang ke-7, pencarian diperluas hingga ke Teluk Bandung. Pada hari yang ke-10 dekat sini, pasukan SAR mula ke kawasan yang berbatu jauh daripada pantai. Dan pada hari yang ke-13, setelah hampir 2 minggu bertungkus lumus, tiada jasad, tiada petunjuk baru, operasi dihentikan. Keluarga Nurul ketika itu hanya mampu menerima hakikat, tetapi soalan besar masih lagi tidak terjawab. Keluarga Nurul terpaksa datang daripada Johor. Mereka hanya diberi pakaian yang ditemui sebagai bukti yang terakhir. Ibu Nurul dikatakan tak mampu untuk berdiri ketika terima barang tersebut guys. Dia berkata dia reda, tapi dia nak tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada anak dia. Dan sehingga hari ini, soalan itu masih lagi tak ada jawapan guys. Kes ini bukan kes jenayah tau, bukan kes pembunuhan, juga bukan kes biasa. Bila tiada jasad, tiada saksi lain dan tiada rakaman, kita hanya mampu untuk buat analisis berdasarkan fakta dan juga petunjuk. Mungkin Nurul ni dihanyutkan oleh arus kuat, mungkin badan tenggelam terlalu jauh, atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar berlaku pada petang tersebut. Apapun kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua. Laut tak pernah boleh dijangka, kadang-kadang tenang dan kadang-kadang makan korban. Semoga Nurul Waziana ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kisahnya kita kongsikan bukan untuk sensasi, tetapi sebagai pengajaran dan tanda ingatan. Terima kasih kerana mendengar sehingga habis. Jumpa anda di video yang seterusnya. Assalamualaikum.